Anda nak tahu tak macam mana nak bagi suami hampa rindu rumah, ontai balik rumah? Ontai balik rumah. Ya. Betul ke? Betul lah, tengok sini. Tengok sini. Inilah dia. Kalau bagi je dekat suami hampa tu, of course dia akan balik rumah on time punya. Nyonya cuci seks rendang mi Ya. Apa beza dia? Apa beza? Sini nak tunjuk. Okey. Kita punya ni beza dia sebab kita menggunakan bahan-bahan yang original tak, bahan-bahan semula jadi. Wah, banyak ni. Jadi kena masak berapa lama? Masak berapa lama? Okey, kalau ikutkan kena masak 5 jam. Masak 5 jam. Tapi jangan risau, kita dah pun siap kita punya paste sejati. Paste rendang sejati. Mana dah kita guna paste rendang sejati macam ni, nampak pekat kan? Wow, memang pekat lah. So kita gabungkan dengan kita punya mi ni, kita letak sekali. Okey. Kita tutup, tunggu 3 minit saja. Tunggu 3 minit. Inilah siap dah 3 minit kita punya nyonya rendang mi. 3 minit saja sudah boleh siap rendang mi. Dan memang wangi tau. Kita bagi kawan kita cuba tengok. Wow, memang wangi gila ni. Wow, Memang sedap kau-kau kan kita punya nyonya rendang mi. So nak bagi suami hampa rindu rumah, amtan balik rumah, kena dapatkan nyonya rendang mi. Nyonya rendang mi. Kalau macam tu Ya. kita beli kat mana? Ini ada jual dekat beg kuning, anda boleh beli dekat beg kuning. Beg kuning. Ya. Untuk 100 orang yang terawai, hampa yang tengah tengok video ni, korang akan dapatkan special sikit. Harga trial pack. Wow, ada trial pack lagi. Wow. Ya, tapi hampa kena cepat lah sebab tinggal tak banyak set dah. Kena cepat. Kena cepat.